pakai bangla balik tu. Ayo. Ayo. Sakit tangan tu. Ayo. Aduh, dia makan. Wah. Dia ada ya tuan. Lagi. Ni apa aku yang aku punya makan. Ya. Apa yang dapat ni? Menekan. Jadi lah. Jadi sini. Padu. Tak tegur saja. Mata memandang jauh melihat arus yang jeralir. Dunia ini Satu berapa yang tak parah ni? Ayah dia orang ni. Orang ni bukan nanti kat ayah dia. Kawan saya dah kerja baik pula lah. Ya sudah loh, pakai bangla balik tu. Ayo. Ayo. Sakit tangan tu. Ayo. Kena 70 meter. Ayo. Cepat mo. Alright. Strike. Pakai bangla. Dah. Lucut. Langkah dia karau dah tadi. Lagi kalau ni kita sambung balik. Karau. Pakai mesin tu. Solid rod. Telan weh. Bagi dongkek kan. Dah korek jadi dah lama juga dah nak boleh korek. Sorang-sorang. Alhamdulillah. Adalah rezeki berisi. Dapat 3 ekor. Gua pakai ni. Manual punya. Tengok tangan-tangan. Saiz juga. Satu pakai bangla. Turun-turunnya. Sam. Bagus straight. Makan di tangan. Bukan 60 meter lah. 70 lah. 70 meter lah. Lebih kurang. Tapi dia tarikan memang padu lah. Tak sesia saya punya bos senang ini hari. Aku sampai jadi bangla lah hari hari. Kawan saya. Nak pergi Mat? Okey, ketat tengah. Masih manual. Nasi manual lah. Steady lah. Itu masa manual. Lepas dia bangla sejati. Alright, kita tukar spot seterusnya. Ada kawan saya tu. Ada lagi? Belakang tak ada pakai bangla. 70 meter belakang. Tunggu tangan ni. Kali kena. Bertobat. Ada okey ke tu? Okey ke tu? Aduh. Tengok. Aduh, tengok. Oh, sorry. Angkat Jeb. Padu lah. Tak masuk. Merah weh. No. Putih betul. Kacau lah. Boleh buat. Tapi nak layan dia tu aduh jenuh. Takut dia terbelit pergi kat tu. Menjam tu. Tali menjam. Kalau ring kalau batu.
Lagi umpan dulu. Umpan nak habis lah. Hui, besarnya buah dia. Kira tu. Wah, berat. Penuh ikan ni. Aduh, berat. Makan. Aduh, dia makan. Boleh dia makan tuan. Jangan tamnya. Oh, dia dah. Dia ambil dah. Ah. Dia ada. Dia ambil ya tuan. Gila bang. Dia ambil. Kita nak dia yang ambil. Oh, wow. Oh, jaya. Sampai jaya. Mak, kau. Oi. Tahu nak Saib? Waduh, dua-dua ambil pula. Orang kutip umpan. Umpan lagi. Oh, pi. Oh, lagi. Baik. Lagi. Ni apa hang makan Aku, pula? yang aku punya makan. Ya. Mata apa ni? Mata tenggiri. Ini mata polo ni. Oh, cantik. Oi. Ya, Sana. tuan. Sana. Bawa dia sana. Ya. Kalau ada ni. Lagi. Mata polo lah. Tuan yang bayar, tuan yang kena layan. Tuan yang kena layan. Aduh. Alah, lucut. Mata polo. Mata tu. Mata polo. Habis. Dah. Ada ni. Buat sangat kau. Layan, dia kena layan. Oh, dia rada weh. Angkat tali. Siapa angkat tali? Tuan yang layan tuan, tuan yang mata puluh. Oh, tapi nak select memang tak tahu. Oh, dia rada weh. Salah set dia makan dia. Aku dia mata besar boleh mat. Lepas tu kan duduk tak kira sendiri. Lepas tu nampaknya Macam minggu tu jadi. Salah set dia makan. Woi, makan penuh. Kena badan. Kena badan. Dan payung besar tu. Oh. Jap. Payung punya Jap. mulut kotak tak apa tuan. Jap. Dia bagi tekan. pakai ikan kan? Pakai ikan. Kalau ikan ikut dia boleh. Ha? Ikan ikut boleh. Okay. Alhamdulillah. Sabar. Oh. Habis ini ni mat, amnya rod. Kena ni. Sabar. Dia nak hidup. Apa lah besar weh. Ni second time. Besar weh. Ngap dia makan. Habis melekat satu badan tu. Aduh, buka. Kerapu manis. Okey. Duduk. Tak. Kan? Loh, tadi siapa kau ni? Mat. Tadi ikan rupanya. Tu, tadi siapa? Mat ni. Mat. Ya, dia pas sangkut.
Alhamdulillah rezeki cukup untuk dibawa balik. Jadi kelang kabut dekat belakang tadi. Kelang kabut tadi. Asal nak kutip Apollo Lala. Dapat ikan dorado. Lain jadi lah. Yang geri pun dah. Saiz memang saiz ada dalam 10 kilo kat atas tu. Kurang. Saiz memang besar lah. Lebih pada selupa. Saiz dah. Tunggu malam ni lah. So next punya game bottom. Alright. Jumpa lagi. Sangkut. Bismillah. 30 50 53. Ikan. Alhamdulillah rezeki ikan. Selesai ni sedap makan lah. Tengok. Jadilah. Jadi. Mana tadi? Ni. Apa? Video. Sini. Padu. Tag terus saja. Ini yang kita mau. Alright, cantik. Apa tegang tadi. Tengok. 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 Weh, dia pakai minyak ikan weh. Abang rahsia minyak ikan abang. Ya, dia celup minyak ikan weh. Abang tak cakap. Ikan goreng. Bukan minyak ikan. Apa? Ikan kapas. Nah, ni nak tag tak? Tak mau. Tadi dia kata dia nak tag. Kalau net letak macam Najib tu saya memang tak tag. Tak mau. Nak merah. Tak jadi. Memilih. Sombong ah. Oh, memilih. Oi. Tadi menung, dia petang-petang. Orang jenis makan malam. Oi, petang. Tak lambat. Ui, cepat dah. Waduh. Triple strike. Come on. Tu tarik batu, yang ni lucut. Aduh, sayang 1000 kali sayang. Najib, tukar Najib aja dah, Najib. Ada tu? Najib seorang tak bunyi. Cik ni seorang, Cik. Kapas ni. Tuan, Mat, tuan potong tambah. ni. Dia pakai gerangan. Mat. Sang penghuni laut. Sabar jap. Mana sang penghuni laut ni? Apa tu? Sotong ah. Mana Mama? Alhamdulillah. Panggil Mama kan. Gambar. Crispy. Merah. Naik mantap ah. Alhamdulillah. Tunjuk sikit. Merah ada. Tapi saya tak mau lagi. Tak apalah, okey lah tu. Nak tag lah. Jangan lagi. Dah. Ni. Tedi lah. Saya senyap tu. Ada apa? Oi, sangkut. Sangkut. Makan nasi. Patut rasa berat semacam. Nak taruh. Tu dah.
Kasap. Kasap. Alhamdulillah. Ikan. Jangan ketambok. Sedap kan ikan pun. Alhamdulillah. Ikan pertama tambok. Nah. Sas. Alhamdulillah. Mau masak dengan merah ni. Oh, sikit lagi. Behir, kau tak? Ni. Tak ada. Ada. Ikan belu rupa. Oh, tambok. Ikan belu tambak tu. Dia. Ketambak. Jadi ada saiz. Tambok. Baik. Malam ah. Okey. 8:14. Kayu. Laju. Oh, menekan tu. Buka tu. Pergi. Bila? Nah. Dia sebut asing ah. Asing sudah masuk ah. Asing. Oh ya. Ni dia. Apa asing ah? Saya tindit. Dah. Dia nunggu. Oh, tu, gerak. Weh. Oh, kosong. Oh, tak jalan. Ikan mahal. Oh, berat. Angkat. Alhamdulillah kaci. Kaci. Tek ada Tak. itu. Tak. Separuh. Saya ajak boleh tak? Oh, baru dah. Aduh, alhamdulillah. Kalau teknik kan jadi. Selalu. Kalau buat Oh. dia tu ada naik ikan tu. Ni lah. Tapi lambat lah. Dia lambat. Nak makan pun. Time dia. Ni dah masuk mana. Okey tu. Tak. 2 kilo lebih. 2 kilo lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Hari dah pukul 4:48. Dah gerak balik ke JT lah. Ambil masa dalam lebih kurang dalam 5 jam. Hasil setakat pukul 9 tadi okey lah. Lepas tu ayat dah slow, orang makan, lepas tu senyap pergi. Sampai lampu 4 pagi tadi adalah member boleh naik merah dengan tambak. Tengok lepas tu senyap. So itulah hasil. Kita akan tengok kat JT nanti macam mana hasil kita orang dapat selama 3 hari 2 malam Pulau Au. Okay, kita sambung tidur balik. Kita jumpa kat JT, right? Bye. There's no time, only ash.
Dan kita buat video sekali. Sote. Emang lah. Ambil sini malu kita tak mana boleh masuk pun tak tahu. Ya. Buat penyusunan dulu. Nanti nak bergambar. Right, nanti kita sambung lagi. Right. Puas hati lah 6 orang mancing. Okay.